Chinggis Storytelling Workshop. Menuju muara tidak tersekat, membawa barang seorang belia. Penglipur lara mencungkil bakat, cerita tentang anak manusia. People's Association, National Heritage Board serta Majlis Bahasa Melayu Singapura telah pun mengundang Pantonism untuk mengendalikan sebuah bengkel bercerita bersama para peserta yang hadir pada hari itu. Dan mereka dilatih dalam segi intonasi suara, gaya penyampaian dan juga kaedah-kaedah yang sesuai untuk menjadi seorang penglipur lara ataupun pencerita kepada masyarakat umum nanti. Dan dengan itu mereka akan muncul tidak lama lagi selepas 24 hari bulan Mei nanti. Dan Pantonism juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan AJ Suhani dan juga semua yang terlibat pada hari itu. Okey, tepukan untuk semua.